Guys, ini update terkini situasi Gyro. Bagi yang tak tahu, game semalam JDT lawan Al-Ahli kat suku akhir AFC Champions League Elite ada kemalangan yang ngeri. Pemain Al-Ahli yang nak lipat clear bola tidak sengaja tertendang kepala Gyro. Lepas tu pemain JDT tersebut terlantar di atas padang dan tidak bergerak. Memang mencemaskan, bye. Tapi jangan risau guys, Gyro selamat. Kondisi dia stabil selepas pembedahan dan inilah video bersama Doktor Saudi yang merawat Gyro. Walaupun masih lagi panas dengan drama pemain Al-Ahli, Abam nak bagi respect kepada medical team diorang. Mereka bergegas terus ke dalam padang membantu Gyro setelah kemalangan berlaku. Seorang lagi hero untuk Abam ialah Natso Insa. Dialah yang nampak paling risau bila rakan pasukan cedera sampai lari ke tepi padang untuk ambil stretcher. Ini barulah captain, bro. Yang aku tak faham ialah paramedik yang santai je kat tepi padang bila kemalangan berlaku. Serius, lambat gila baru mereka nak masuk padang. Gunalah otak sikit emergency. Kau tak payah tunggu clearance referee. Referee tu satu lagi. Member nampak lebih risau pasal game daripada keselamatan pemain. Bingai betul.